Ada yang komen kat video lepas katanya chipset phone ni tak power. Betul ke? Jom kita tengok sendiri. Sekarang saya main Mobile Legends dengan grafik ultra. Jom kita habiskan satu game, kita tengok lag ke tak dan suhu dia naik ke tidak. Untuk phone harga RM300 ni kira luar biasa. Tak sangka boleh main smooth macam ni. Anda boleh tengok dengan grafik macam ni, anda boleh dapat suhu sekitar bawah 40 darjah Celsius. Saya boleh katakan memang nice kat sini lah. Tak rasa panas. Sekarang kita try untuk Honor of King pula. Ini grafik dia. Kita test habis satu game juga yang ini. Kalau tengok dari segi gameplay dia memang rasa smooth kat sini, cuma kadang-kadang ada rasa laggy sikit. Tapi biasalah untuk harga di bawah RM300. Apapun untuk akhirnya kat sini kita dapat suhu yang sedikit lah panas, sekitar 40 darjah Celsius saja, tapi still lagi kalau anda pegang kat bahagian belakang dia tak rasa panas. Kita tukar pula untuk multitasking. Saya cuba 3 apps kat sini, satu game dan 2 lagi ialah media sosial. Dekat sini saya boleh tukar-tukar, dia still lagi smooth, tak perlu pun tunggu reload dekat sini, semuanya terus berjalan. Jadi untuk harga sekitar RM300, anda bukan je dapat phone yang cantik macam ni, tapi prestasi macam phone harga RM500 ke RM700. Main Mobile Legends boleh guna ultra, main HOK pun boleh guna grafik yang tinggi. Pendapat anda macam mana? Chipset dia power ke tak?